Setiap rezeki ada ketetapan. Setiap kejayaan ada pengorbanan. Inilah dia pentas perjuangan. Inilah dia gelanggang harapan. Satu peluang, satu impian, bukannya sedikit bagi mereka yang berani untuk bangkit. Bangkit, bangkit, bangkitkan potensi. Cipta legasi terus berdiri. Dari mimpi jadi realiti. Inilah waktunya. Project bangkit. Bangkit, 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 bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Project bangkit. Produk yang menyelamatkan ibu-ibu dan juga bapa-bapa tunggal lah. Jadi satu tindakan yang sangat bijak bagi saya. Macam mana awak nak lonjakkan tadi? Awak cakap awak nak jual sampai 1 juta. Jadi saya terpaksa tanggung kos shipping yang sangat tinggi. Awak dah terlupa apa nak cakap tadi. Betul tak betul? Saya sangat suka mendengar perkataan costing. Resources tak cukup dekat Semenanjung. Kurang daripada 60 saat, settle bro. Keunikan Carevive. Itu yang kita orang tiga nantikan daripada peserta yang lepas. Betul awak nak bantu orang lain tapi awak cakap awak tak nak menang. Saya nak menang. Nak menang ke tak nak menang sekarang? Nak menang. Ya, memang nak menang. Dah bercakap tentang menang, bercakap tentang perniagaan, bercakap tentang jaga rezeki. Saya kongsikan satu hadis sebagai mukaddimah. Dalam hadis Nabi ingatkan, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'ya 'ala ahli wa ta'attufa 'ala jarih jaa yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamara lailatul badri. Maksudnya, barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk mengelak daripada meminta-minta dan juga bertujuan untuk memberi nafkah kepada ahli keluarganya dan juga untuk membantu jiran tetangganya, kata Nabi, dia akan dibangkit di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri bagaikan bulannya terang benderang. Saya Amin Idris. Projek Bangkit ini dibawakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP, di mana selama 7 minggu menjelang final minggu ke-8, setiap minggu ada 3 peserta yang akan bentangkan bisnes mereka, meyakinkan para juri, dan setiap minggu akan ada juara mingguan iaitu RM5,000, dan kalaulah mereka layak ke peringkat akhir, mereka akan berpeluang untuk memenangi hadiah berupa ganjaran RM50,000, geran perniagaan dan juga pakej promosi pengiklanan berjumlah RM1 juta Malaysia tajaan TV Ali Hijrah. Siapakah pemenang untuk minggu ini? Kita nantikan. Yang penting, saya nak ingatkan pada para peserta hari ini, ingat bahawa setiap pembentangan, hati-hati dengan kenyataan anda sebab jangan sampai termakan diri. Kenapa? Kita punya juri, dia punya telinga, dia punya mata tak boleh bincang. Takut termakan diri. Jadi saya perkenalkan juri kita yang pertama, ketua juri kita. Dia ni jadi gangster sudah, jadi hero sudah, jadi ustaz pun sudah, ketik bibir pun sudah. Saya perkenalkan ketua juri kita, Datuk Rosyamno. Apa khabar, Tok? Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada semua penonton. Ya. Dan kita dah masuk minggu kedua. Alhamdulillah. Ada ingatan untuk para peserta, takut tergebang lebih ke? Ya. Setiap presentation kena jujur. Ya. Jujur mengenali produk, jujur, insya-Allah kita akan menilai kat situ. Masya-Allah. Terima kasih, Dok. Dan seterusnya juri kita yang kedua, jemputan kita pada hari ini, baru lepas kena marah sebab tak jawab WhatsApp Datuk Rosyamno. Saya perkenalkan Al-Fadil Hanafi Razak ataupun AJK, also known as Ajak Shiro. Apa khabar, Ajak? Alhamdulillah sihat, Ustaz. Memang panggil Ajak ke nak suruh panggil Hanafi ni? Oh jangan, panggil saya Ajak lah, Ustaz. Saya dah lama dah orang panggil nama Ajak tu dulu. Ada apa pesanan kepada para peserta? Baik, insyaAllah sebelum saya bagi pesanan pada para peserta, saya nak ambil kesempatan ni minta maaf pada Datuk tu. Kalau ada saya tak jawab WhatsApp ke apa, tapi saya terima job ni sebab Datuk ada kat sini. Dan kepada para peserta, gunakan berapa minit yang akan diberikan ini, insya-Allah. Kalau gunakan masa yang diberikan ini dengan baik, ianya mungkin akan menjadi orang kata titik pertama perubahan untuk perniagaan anda. Ya, betul. Itu kata-kata Ajak Shiro selain pada sesi pengampunan dosa. Dan kita persilakan juga jemputan kita pada hari ini juga merupakan hasil program keusahawanan MAWIP. Saya perkenalkan Tuan Talmidi Muhammad Noor. Apa khabar, Tuan? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah sihat. Bermula sebagai asnaf. Ya, betul. Sekarang bagaimana? Alhamdulillah. So sekarang satu peluang yang sangat baik
yang diberikan oleh pihak Mawid. Okey, di mana pihak Mawid banyak memberikan semangat dan juga motivasi kepada saya dan juga kepada para peserta semualah, di mana saya berharap pada peserta malam ini dan semua ya. Okey, anda ada satu peluang yang sangat bagus yang telah diberikan oleh pihak Mawid. Okey. Dan dalam program Bangkit ni, jadi gunalah segala pengalaman yang anda lalui, yang anda tempuh selama ni, pedih perik semua tu. Okey, gunakan pengalaman ni untuk paling terbaik. Terima kasih. Terima kasih tuan. Baiklah, kita dah dengar apa pesanan juri. Kita nak mulakan dengan peserta pertama. Bagi peminat burger, bagi peminat nak makan ayam crispy pula tu, jom kita saksikan playback ini tentang peserta pertama. Orang panggil Asip. Check it out. Nama saya Muhammad Asip bin Ismail Ghani. Saya berasal daripada Wangsa Maju. Nama perniagaan saya Asip Burger Wangsa Maju. Produk yang saya tawarkan adalah burger ayam crispy dan roti john ayam crispy. Tercetusnya idea untuk menjual burger ni pada awalnya COVID waktu tu. Just nak buat untuk sampingan sahaja. Tak ada pun fikir untuk jadi full time. Saya belum mencapai lagi apa yang saya nak sebenarnya dalam bisnes ni. Kalau boleh saya nak pasarkan first step dah dulu untuk dalam negara kita dulu. Burger ni bau pun dah buat orang rasa lapar. Bukan besar saja, tapi besar rasa. Tak percaya? Tengok dia makan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Asip bin Ismail Ghani. Saya merupakan pengasas kepada Asip Burger Wangsa Maju. Hari ini saya nak memperkenalkan produk saya, iaitu burger ayam crispy. Juicy di dalam, crispy di luar. Burger ayam crispy ni, patty dia lebih besar daripada roti. Tepung dan juga perapan ni dihasilkan oleh kami sendiri. Dia ada 3 perisa, iaitu original, spicy dan juga extra spicy. Kami juga, selain daripada burger crispy ni main produk saya. Selain daripada burger crispy ni, kita ada juga 20 produk yang lain. Contoh seperti ayam gunting, ayam goreng, chicken chop dan juga burger-burger yang lain lah sebagainya. Strategi pemasaran saya ialah di media sosial dan juga di boleh dikatakan di aplikasi makanan seperti Foodpanda, Orange, seperti aplikasi Orange, aplikasi hijau. Okey. Bagaimana saya manfaatkan 50,000 duit zakat ni dalam perniagaan saya untuk saya berkembang, iaitu saya sekarang ni menghadapi masalah di mana stall saya kecil. Order dah banyak masuk ni. Saya terpaksa tutup. Saya tak boleh nak buat order yang banyak dalam masa yang singkat. Jadi, bila saya dapat dana zakat ni, saya nak besarkan stall saya nak kembangkan perniagaan saya. Yang kedua, saya punya burger ni, dia tak ada, biasa saya jual air tin. Saya nak tukarkan dia jadi air yang dasil, yang nampak premium sama seperti burger saya. Yang ketiga, saya nak proses patty daging tu sendiri. Sekarang ayam dah ada. Pelanggan saya tanya, takkan daging tak ada pula kan? So, saya nak buat daging tu sendiri, di mana daging tu memberi keuntungan lebih lagi daripada sekarang saya ambil dengan supplier luar. Okay. Dengan dana ni, saya dapat meningkatkan jualan. Tahun yang pertama, 180,000. Tahun kedua, 240,000, tahun ketiga 300,000. Keseluruhannya 3 kali ganda daripada jualan kami, dapat meningkatkan jualan kami untuk perkembangan kami daripada tahun semasa 90,000. Terima kasih Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang sentiasa ada daripada awal sehingga sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Muhammad Asip Ismail Ghani. Ya betul, ya saya. Yang saya jealous. Dalam ramai-ramai pelakon tambahan, dia paling syok. Tak habis-habis burger dia. Betul. Banyak Banyak. Besar sangat. Okey, kita dengarkan komen daripada juri. Kita mulakan dulu dengan Ajak. Nampak dia tak tahan tengok burger tu, Jak. Apa komen, Jak? Ataupun nak tanya soalan ke? Boleh. Assalamualaikum, Saudara Asip. Waalaikumsalam. Baik, perniagaan ini milik siapa, Asip? Milik saya. 100%? Ya saya, betul. Sediaan berhad? Belum lagi, insyaAllah akan datang.
Okey. CJ halal pun dalam proses. Saya siapkan patty daging dulu dan CJ halal tu kemudian sekali dengan burger crispy kita. Adakah awak terfikir kalau ada seseorang yang nak beli saham dalam syarikat awak? Maksudnya? Maksudnya kita kongsi modal dan kita boleh kembangkan lagi perniagaan ni. Boleh? Awak rasa apa target awak untuk sale tahunan? Untuk tahunan? Ya. Kalau sekarang awak boleh buat 300,000, awak target berapa banyak yang awak nak buat dalam masa 2 tahun akan datang? Saya nak capai 5 cawangan. Dalam 5 cawangan tu saya nak 2 juta. Sikit. Sikit tu. Macam? Kita dalam perniagaan kita kena target lebih besar supaya bila impian awak besar, awak akan dapat satu step di bawah dia. Okey. Saya rasa awak punya produk ni bagus sebab kalau kena dengan konsep dia mungkin kita boleh kembangkan dari segi konsep food truck ataupun kalau kita tengok ni potential dia awak boleh lawan jenama global sekarang ni sebab dengan ada isu yang orang tak support certain jenama, jadi saya rasa awak boleh ambil alih pasaran tu sebenarnya. Baik, semoga berjaya insya-Allah. Terima kasih Ajak. Okey, Tuan Talmidi, ringkas ada apa-apa komen? Okey, Assalamualaikum Asyik. Okey, so saya lihat pada produk ni memang nampak dalam bentuk premium yang bagus. Okey. Cuma saya nak tanya dari segi sasaran produk. Okey, selepas kamu dah menghasilkan produk ni semua, so sasaran produk ni ke mana? Siapakah kamu punya target market? Target market saya daripada golongan kanak-kanak sehingga dewasa. Sebab burger saya ni dia ada daripada tak pedas sampai ke pedas. Jadi semua golongan boleh merasai burger saya. Jadi bila kanak-kanak datang pun kita ada juga snack macam nugget, fries. Kita ada juga sampingan. Okey, itu je yang saya nak tahu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Baik, adakah target itu sesuai untuk Datuk Roshamno? Datuk, komen. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam. Yang pertama tahniah kerana awak punya presentation, decoration dekat dalam ni cantik sangat. Terima kasih. Okey, saya nak tanya Asib Burger ni awak dah trademark belum ni Asib Burger ni? Belum lagi Datuk. Belum lagi. Sekarang ni awak beroperasi dalam kedai ke dekat gerai? Asalnya saya meniaga stall je dulu. Dengan bantuan Mawib, saya dapat premis perniagaan di bawah PBT. Sekarang saya ada stall dan premis perniagaan. Okey, berapa pekerja ada? Ada 2 orang. Termasuk saya 3 lah. Produk awak banyak sangat ni. Ya, betul. Tadi awak cakap nak dapat CJ halal. Ya, betul. CJ halal produk ke premis? Produk. Produk awak buat kat mana? Kat premis tu. Dekat premis tu? Awak tengah dapatkan CJ halal? Ya. Okey. Sekarang ni berapa jenis semua tadi? Berapa jenis burger? 20. Awak tak rasa banyak sangat ke? Dia bukan burger saja tapi dia variety lain lah. Itulah banyak sangat Banyak sangat. Dalam perniagaan ni kena ada target dululah. Target kalau terlampau banyak sebab tu awak tak menang tangan. Tapi apa pun saya tengok dari segi presentation, ini gambar AI ke apa ni? Ini gambar AI, ini gambar saya punya. Ini betul-betul. Itu Datuk, gambar saya. Itu actual produk dia. Okey, tapi itu awak punya logo lah tu ya. Asib Burger. Ya, betul. Pergi cepat-cepat trademark. Apa pun saya suka awak punya presentation. Ada sikit gagap tu biasalah kan. Tapi saya suka, tapi tahniah dan insya-Allah ya, tahniah. Alright. Awak tak kena marah oleh Datuk hari ni. Alhamdulillah. Good job. Member dah berdebar. Tapi tahniah kepada Asib sebab daripada kuali di tepi jalan sampai di ada premis dan kali ini di pentas bangkit. Good job. Selepas ini kita akan berehat seketika dan sekemali nanti kita akan saksikan siapa juri senyap dan kita ada peserta yang akan membentangkan produk kayu pula. Semuanya dalam projek Bangkit, bangkitkan potensi, cipta legacy. Jangan ke mana-mana. Rasa ayam ni sangat tender, crispy dan juga dia menyediakan masakan yang segar. Iaitu bila kita makan, kita boleh rasa kesegaran ayam tu dan juga betapa crispy-nya ayam tu.
Jazakumullah khairan jazak pada seluruh rakyat Malaysia kerana setia menonton projek Bangkit yang dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Okey, dan anda telah saksikan tadi ada juri senyap. Selain pada juri kita ada Datuk Rosham yang semua tahu tentang bisnes dia, ada Tuan Talmidi dan ada juga Ajak yang ada 33 cawangan, bai. Banyak kan. Kita ada juga juri senyap, dia akan menilai pada prospek pada pandang sudut pengguna. Itu dia, dan dia ada 10 markah yang akan diberikan oleh mereka, oleh beliau. Okey, dan untuk yang seterusnya kita akan saksikan bagaimana hebatnya, bagaimana seninya tangan mereka menghasilkan ukiran kayu. QR code pun dia ukir. Masalahnya bila scan, detect. Jom kita tengok playback ini. Saya Khairuddin bin Harun. Saya menjalankan perniagaan art and craft yang berasaskan kayu. Contohnya seperti rehal, jam dinding yang kita reka khas. Saya diberhentikan kerja. Tetapi hidayah Tuhan tu Maha Besar. Dia berikan saya peluang yang mana saya kaji, tak banyak orang dapat menghasilkan produk di atas kayu. Motivasi saya satu je, saya nak mengetengahkan bakat yang saya ada, kurniaan Tuhan. Masya Allah. Siapa yang buang emas kat sini? Buang merata-rata. Dia tak tahu benda ni ada value. Hei, demo duk kena barang. Bayangkan sekeping papan yang dianggap tak bernilai. Tapi bagi kami ianya ibarat emas yang belum digilap. Dengan sedikit sentuhan, insya-Allah ianya akan menjadi sesuatu yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh serta salam sejahtera. Saya Khairuddin bin Harun, pengasas 4S Kreatif. Di 4S Kreatif kami menghasilkan produk kraft tangan serta perabot tempahan khas yang benar-benar menepati cita rasa pelanggan. Ramai pengguna ataupun pelanggan di luar sana, orang ramai di luar sana yang menghadapi kesukaran untuk mendapatkan produk yang boleh memenuhi cita rasa mereka. Produk kami dihasilkan menggunakan kayu yang berkualiti, kemasan akhir yang begitu rapi dan kemas, ukiran kayu yang halus, unik serta mengekalkan keaslian kayu itu sendiri. Salah satu lagi keunikan produk kami, ada kisah di sebalik kayu tersebut. Sebagai contoh, di atas meja juri terdapat produk saya dan di belakangnya ada kisah kayu tersebut. Pelbagai produk telah kami hasilkan, ada yang besar, ada yang kecil. Antara produk utama kami adalah rehal tinggi ini. Rehal ini diperbuat daripada 100% kayu asli. Kami telah memasarkan lebih 3,000 unit setakat ini. Tengok betapa selesanya saudara kita mengaji sambil duduk di kerusi. Kami memudah carakan untuk beliau membaca Quran. Saya kena menang 50,000 ni. Kalau boleh malam ni Tok, saya nak menang. Sebab kalau industri makanan ada food truck, saya nak ada laser truck. Laser truck ni saya boleh bergerak ke merata tempat. Satu semenanjung saya boleh pusing. So saya letakkan mesin saya dalam tu, saya boleh bagi servis kepada pelanggan saya dengan cepat. Mereka tak perlu tunggu lama. Dan saya boleh terus bagi produk saya. Sasaran jualan kami adalah RM500,000 setahun. Selain daripada meraih keuntungan, misi besar kami juga adalah memberi impak sosial. Maksudnya, kita akan menawarkan peluang pekerjaan kepada mereka yang benar-benar ingin mendalami seni pertukangan dan seni ukiran di luar sana. Selain daripada menjana pendapatan, mereka juga boleh mempelajari teknik ukiran yang mana akan diperturunkan pada masa akan datang, di generasi akan datang. Akhir kata dari saya, kayu bukan setakat papan di tangan kami, malah warisan yang diukir menjadi masa hadapan. Tu dia. Diukir di masa hadapan Ya. Tak, yang buat QR tu memang ukir sendiri ke ataupun guna laser tu? Kita guna laser, kita
masukkan, kita kena edit lah maksudnya daripada QR tu, saya kena ada proses saya di belakang lah. Uish, boleh kerja saya juga ya? Agak pening jugalah masalahnya. Bukan pening lah, itu cabaran bagi saya lah. Okey, baik. Tuan Talmidi, apa komen? Assalamualaikum. Tanya kepada Cik Khairuddin. Ya, Okey, sebenarnya saya cuma melihat produk memang sangat terbaik, sangat bagus. Cuma saya nak tahu apakah sasaran perniagaan? Maksudnya matlamat adakah sebab produk ni boleh pergi ke lebih jauh sebenarnya. Sebab dia melibatkan hasil pertukangan dan bukan semua orang ada benda ni. Ya, betul. Okey, jadi saya nak tahu apakah you punya matlamat sekali. Matlamat saya yang pertama, saya mestilah nak mengembangkan perniagaan saya. Yang kedua, saya nak memberi peluang pekerjaan kepada generasi muda yang di luar sana yang boleh kita kata pada masa hadapan kita akan turun kepada generasi akan datang. Maksudnya saya akan ajar generasi yang selepas saya dan generasi selepas saya akan turun lagi. Maksudnya macam tu. Okey, sebenarnya produk ni boleh pergi lebih jauh hingga ke peringkat global. Ya. Perkenalkan nama Malaysia di luar negara dengan produk yang kamu hasilkan. Itu sebenarnya. Okey, tahniah. Terima kasih banyak. Datuk Rosyam. Cara macam mana awak pasarkan produk ni? Offline ada, online ada. Tapi selama pengalaman saya, dia lebih kepada mouth to mouth. Maksudnya kita one to one. Maksudnya kita pergi ke event, ground soup. Macam produk kayu ni tu, sebenarnya dia orang nak rasa, nak pegang. Dia orang rasa kehalusan tu. Semua orang boleh buat. Cuma dia punya finishing tu. Berapa kali awak buat live dalam satu minggu? Setakat ni kita tak ada lagi macam tu lah. Maksudnya live TikTok tu tak ada lagi. Itu kan sekarang punya zaman. Zaman itulah zaman hari ini. Kita tidak boleh menolak revolusi. Revolusi yang berlaku. Kita dah masuk pada revolusi 4.0, cyber and robot. Kita sebelum ni ada digital. Jangan tolak revolusi ni. Kerana itu cara yang paling percuma. Kalau dulu orang berniaga, dia kena masuk dalam surat khabar, kena masuk dalam radio. Kena bayar. Tapi yang ini tak bayar. Kenapa tak digunakan? Macam sahabat kita Juri bagi tahu tadi, produk awak ni dah memang terbaik. Tetapi awak menidakkan apa yang ada yang boleh memasarkan produk awak. Satu saya nak bagi awak. Okey, berapa banyak masjid yang awak dah target kat dalam perniagaan awak? Dalam sebulan tu dalam 20 masjid kita akan supply kan. Supply maksudnya dia orang order ke? Ada yang dia order dan ada yang kita infakkan maksudnya. Ada 6,000 masjid kat dalam Malaysia. Kalau ambil 10% pun awak ada 600 masjid. Jadi macam Rehal ni semua boleh dalam pasaran. Berapa ramai orang tua yang perlu duduk macam tu dekat atas kursi? Saya rasa awak buat jual 3,000. Kita katalah ada 15 juta rakyat Malaysia orang Islam. Ambil 5 juta yang dah tua. Macam aku ni. Aku perlukan Rehal yang tinggi. Tapi engkau baru jual 3,000. Jadi maknanya gunakan social media. Kalau boleh setiap hari awak kena buat live. Dan awak tengok, jangan katakan awak tak payah dah pergi dah. Sebenarnya perniagaan macam ni hari ni, orang tak nak rasa, tak nak apa. Janji awak punya harga tu berpatutan, cun dia punya dia punya ukiran apa semua dan menepati dengan cita rasa orang, saya rasa insya-Allah boleh pergi. Apa pun memang saya kagum dengan awak punya produk dan juga cara awak buat presentation, walaupun saya tahu tapi okey, clear. Thank you. Orang tu suruh live TikTok tu. Ajar. Baik, Assalamualaikum Abang Khairuddin. Saya suka cara abang memperkenalkan produk. Abang ada guna perumpamaan pada awal persembahan abang tadi tu. Lepas tu saya tengok pula hasil seni abang ni, sebenarnya abang cuma perlu ciptakan trend. Sebab mungkin dari segi video, saya setuju dengan Datuk Rosyam cakap, gunakan medium yang ada tu. Contoh kalau kita nak tangkap kepada ibu-ibu yang kat dapur, papan pemotong, apa kelebihan daripada papan kayu ni, tak ada bahan kimia. Sedarkan dia orang apa kelebihan produk tu, insya-Allah orang akan beli. Kalau abang tak ada buat di mana-mana media sosial, orang takkan kenal produk abang. Tak kisah banyak mana pun produk, tapi orang tak tahu. Yang pentingnya orang kena tahu. Cuma satu lagi soalan saya sebelum habis. Tadi Haji tu baca surah apa? Saya nak tahu. Sebab tengok dia baca panjang tu. Dia kusyuk. Dia kusyuk sangat. Kusyuk sangat. Baik bang, semoga berjaya dengan produk abang insya-Allah. Terima kasih Ajak. Terima kasih Tuan Khairuddin. Puas hati? Puas hati. Dan nantikan keputusannya. Selepas ini kita akan dengarkan pembentangan daripada bunga pula. Dah ada 2 ekor kumbang kan? Alright, teruskan bersama dalam projek Bangkitkan Potensi, cetuskan legasi. Terhad seketika.
Saya rasa keseluruhan produk yang dikeluarkan oleh syarikat ni memang boleh diguna pakai dan juga praktikal. Dan ukirannya pun memang nampak sangat halus dan sangat detail dan teliti lah. Bangkitkan potensi, cipta legasi. Satu perkara saya belajar dalam masa episod 2 ni ialah kadang-kadang produk dah bagus. Baki lagi bagaimana kita nak ceritakan kebagusan produk itu. Dari segi emosinya, dari segi latarnya, dari segi strateginya. Sebab tu nak tanya dululah kita punya juri. Setakat ni Tuan Talmidi, so far okey ke ataupun ada tak part-part yang kena perkemaskan lagi? Setakat ni saya lihat untuk dua juri ni sangat terbaik. Atas produk dan juga persembahan yang disampaikan sangat jelas. Okey. Datuk pula, setakat ni so far so good ke so far boleh lah? Okey, yalah kita tak boleh nak expect 100% mereka juga berdebar berada di atas tu, tapi dalam masa yang sama juga kita melihat potensi kepada produk itu sendiri. Potensi kepada produk yang dia bina sekarang ni, sama ada produk tu boleh pergi jauh atau tidak. Dan juga dia punya mission dia. Mana dia nak pergi, yang itu kita nak. Kalau setakat dia sikit-sikit tergagap tu biasa. Kadang kita sendiri pun kadang-kadang terkucil juga. Tapi kita lihat kepada keseluruhan persembahan dia dan juga produk yang dia bina tu. Baik, terima kasih Tok. Cakap pasal terkucil, Ajak pernah terkucil sewaktu buat lawak? Banyak kali Ustaz. Banyak lagi. Dan dia jugalah yang jurinya. Dia juga juri. Dia juga yang terkucil. Yang terkucil tu jadi lawak. Apa-apa komen Jak untuk peserta hari ni? Baik, saya tak berapa titik beratkan sangat dekat presentation, tapi saya lebih suka tengok produk daripada sejauh mana originality produk tu untuk kita pasarkan. No Ajak, kau kena tengok juga presentation because markah dia ikut presentation ni. Tu memanglah. Ya, kena. Tapi melawan ketua juri. Baik tu. Presentation is very important. Yes. Baik, saya akan lepas ni. Siap lepas ni. Jangan-jangan rancangan reality juri dinilai oleh juri. Okey. Kita dah dengar dua kumbang membentangkan produk. Pertama tentang burger chicken crispy, kedua seni ukiran kayu. Kali ini kita saksikan bunga yang akan membentangkan di mana bukan sekadar membawa aroma coklat yang Masya Allah harum baunya, tetapi berkongsi cerita yang sangat indah perjuangan beliau bangkit daripada kejatuhan. Jom kita saksikan playback ini. Nama saya Nurul Ashikin binti Mamat Ramli. Saya adalah pemilik dan pengasas syarikat Cookpins Trading. Pada mula perniagaan saya membuat kek. Akan tetapi bila saya pulang ke kampung, ada seorang dia membuka kilang tak nanas dan makmur. Saya dapat tahu bahawa salesnya agak tinggi iaitu 1.8 juta. Di situ saya tercetus saya mengatakan bahawa buat kuih saja boleh cecah jutaan. Saya mahu menyertai projek bangkit Mawid bersama Al-Hijrah ini kerana saya ingin pergi lebih jauh. Kapsul cookies kecil saiznya, besar rasanya. Assalamualaikum, saya Nurul Ashikin, pemilik syarikat Cookpins. Dengan pengalaman dapur hotel dan minat yang mendalam dalam perniagaan, saya bina Cookpins. Cookpins adalah syarikat pembekalan dan pembuatan biskut. Kini kami hadir dengan 5 jenis perisa cookies, iaitu chocolate chip, dark cookies, red velvet, pistachio dan black cookies. Setiap adunan cookies kami diperbuat daripada butter yang asli, coklat kebaca dan tanpa bahan pengawet. Ini bagi dirumuskan untuk kerangupan cookies itu sendiri dan coklatnya cair di dalam. Aroma butternya juga kekal walaupun disimpan lama. Packaging kami datang dengan balang bulat berwarna hitam dan stiker berwarna putih mengekalkan elegan, kemas dan premium. Kami juga mengandungi aluminium seal dan anti-mold bagi mengekalkan kesegaran dan ketahanannya. Cookies kami datang dalam 4 pembungkusan iaitu secara pukal, balang, pouch pack dan yang terkini adalah kapsul cookies. Kapsul cookies ini adalah our main signature. Saiznya kecil, mudah dibawa dan harga yang berpatutan menjadikan ianya pilihan utama pelanggan kami. Kami juga ada menyediakan set hamper dan untuk corporate eksklusif. Pelanggan boleh customize order.
Untuk pengetahuan, kami di dalam fasa proses permohonan halal JAKIM. Ianya satu komitmen terhadap kualiti, kebersihan dan kepercayaan pelanggan. Panel, kami tidak tunggu pelanggan datang, kami sendiri turun padang. Kami berjaya meletakkan cookies kami di stesen-stesen minyak, menjadi pembekal kepada vendor dan kafe sekitar Lembah Kelang. Kami juga aktif dalam mempromosi produk secara online. Mungkin kami boleh letak di Rosyaman ataupun Bubu Baba. Strategi kami jelas, iaitu mantapkan branding, kuatkan kehadiran di lapangan dan bina strategi pelanggan setia. Jika saya memenuhi geran RM50,000, saya ingin mempercepatkan proses persediaan halal dan menaik taraf peralatan. Ini bagi meningkatkan pengeluaran produk bagi selari dengan target kami daripada RM150,000 ke RM500,000. Akhir kata, ini cerita tentang CocoKings. Ingat cookies, ingat CocoKings. Bersama Mawid, kami bangkit. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CocoKings Kings tu nama Shikin ke sama siapa? Kins tu nama saya, Kin juga sibling. Oh, Kins, next of kin. Yes. Orang putih Okey. Cookies Ikin. Oh, itu ceritanya. Ya, betul. Ajak, rasa berminat dengan CocoKings? Assalamualaikum, Nurul Ashikin binti Muhammad Ramli. Ya, waalaikumsalam. Ya. Bujang atau dah kahwin? Dah kahwin. Okey, baik. Perjuangan anda tamat di sini. Adalah bergurau, Ustaz. Baik, Ashikin. Apa membuatkan cookies awak ni lain daripada cookies-cookies yang lain? Cookies saya premium, eksklusif tapi harga berpatutan. Berpatutan. Pasten daripada saya rasa Ajak dah rasa. Ajak sendiri dapat tahu harga dia memang batutan dan rasanya memang eksklusif. Premium. Okey, baik. Saya tertarik dengan stokin awak. Okay. Boleh saya tahu berapa harga stokin awak? RM5.90. RM5.90. Kalau saya nak beli, berapa awak nak jual pada saya? Kalau saya nak, saya kena beli 3 kali ganda. Berapa awak akan letak harga? Maybe dalam RM15. Baru awak akan jualkan. Walaupun itu second hand. Walaupun itu second hand. Okey, baik. Saya nampak CocoKings ni boleh berjaya. InsyaAllah. Amin. Sebab dia pandai letak harga. Dia menjual Pandai letak harga. Terima kasih. Alright. Datuk, apa-apa komen? Ya. Macam ni punya penerangan lah saya nak. Alhamdulillah. Jelas, tepat, tak kelang kabut. Awak tahu pasal produk awak yakin pasal produk awak. Kan? Ada satu orang bagi tahu dengan saya, kalau kita nak perniagaan itu tahan, jangan untung banyak. Kita untung sikit. Untung banyak ni 50-50. Sama ada mati atau boleh terus. Tapi bila untung sikit, insya-Allah boleh terus. Jadi, kenapa awak pilih cookies? Sebab awak pernah bekerja di dapur hotel. Saya sukakan cookies. Memang awak ambil bidang pembuat bakery and pastry and bakery. Awak berhenti kerja untuk buat benda ni. Dah berapa tahun awak buat benda ni? Mula-mula saya memang buat kek, tapi saya pergi balik kampung, memang saya terkejut bahawa pengeluaran cookies sangat hebat. Yeah. Terutamanya bila musim perayaan. Jadi situ saya boleh tembak dan makcik yang dekat kampung tu dia kerja 4 bulan je. Okey. Sekarang ni biasanya cookies ni musim raya dia laku. Yes. Kalau bukan musim raya, apa yang awak buat? Saya membekalkan di hospital-hospital, stesen minyak. Dia mendapat sambutan yang sangat hebat. Lagi-lagi dengan trend sekarang, diorang ada vendor untuk cookies. Orang datang untuk membeli cookies. Cookies saya ni, dulu saya letak dekat secara balang, dia tak get hit sangat. Tapi bila saya letak secara kecil dan murah, orang just grab and go. Tok, saya kalau jumpa kat pasar raya, macam ni punya sales girl, saya dah beli dah biskut ni. Dia punya, pandai tu, dia pandai tu. Buat kita pandang je biskut tu. Okey, itu je. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Datuk. Tuan-tuan Midi. Okey, Assalamualaikum Shikin. Ya, Okey, saya cuma nak tanya, andai kata anda diberi peluang untuk memperolehi RM50,000 dan juga marketing sebanyak RM1 juta. So, bagaimana anda nak kembangkan bisnes ke depan 3 hingga 5 tahun? Okey, sekarang ni saya fokus untuk mendapatkan persediaan halal. Saya yakin sijil halal itu mampu untuk pergi jauh. Dia memberi keyakinan satu point yang kalau saya pergi jauh, oh ini halal.
Saya cuba untuk keluar daripada Kuala Lumpur dulu dan untuk marketing luar daripada Kuala Lumpur, insya-Allah kalau ada rezeki kita pergi ke Asia dan seterusnya. Saya percaya ramai di luar sana, di luar negara mencari logo halal Malaysia. Target Malaysia aje. Jual kat Malaysia aje. Ya, betul. Saya mulakan, saya fokus insya-Allah. Tok, dia dah tunjuk tadi nak letak di ruang camat. Agak-agak boleh ke, Tok? Halal certificate, please. Oh, okey, insya-Allah. Okey, setting dulu Boleh. Okey. Apa-apa pun kita dah dengar daripada Puan Syikin dengan cookiesnya. Ya, mudah-mudahan boleh berjaya dengan harga berpatutan tadi. Amin. Sebabkah juara yang akan membawa pulang RM5,000 pada malam ini, teruskan bersama di dalam projek Bangkit, bangkitkan potensi, cipta legacy. Kita rehat seketika. Buatan dia memang ada nampak homemade. Tekstur dia lembut, tapi bila kita makan dia rasa crunchy. Dan juga yang bestnya sebab chips tu rasa melt dalam mulut. Jadi bila kita makan kita akan rasa lain daripada cookies yang berada di luar dan tak ada rasa tambahan tiruan. Selamat kembali ke projek Bangkit yang dibawakan khas oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Dan para penonton, kata Imam Ghazali, kita seringkali memusuhi apa kita tak tahu. Sampaikan ada yang fitnah majlis agama kata tak buat kerja, duit zakat tak ke mana. Untuk mengetahui anda semua, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah banyak membantu usahawan-usahawan di mana mereka membantu dari segi modal bantuan perniagaan, di mana sejak 2023 dalam tempoh 3 tahun mereka telah menyumbang sebanyak 6 juta ringgit Malaysia. Cukup banyak. Dan tak cukup dengan itu, sehingga kini ada 57 program serta kursus keusahawanan yang dijalankan di mana mereka menghasilkan kurang lebih 400 usahawan termasuk B40 di mana mereka berjaya mencecah pendapatan sebanyak RM10,000 sebulan. Nak bagi tahu bahawa majlis agama buat kerja, duit zakat anda sampai pada mereka yang memerlukan. Pastinya ada benda-benda yang boleh diperbaiki, kita menerima teguran dan juga pembetulan insya-Allah. Okey, baik para penonton semua, kita saksikan terlebih dahulu bagaimana persembahan daripada para peserta sepanjang episod ini sebelum kita dengarkan apakah pesanan daripada juri-juri dan juga keputusan juara minggu kedua bagi projek Bangkit. Kita saksikan. Hari ini saya nak memperkenalkan produk saya, iaitu burger ayam crispy. Juicy di dalam, crispy di luar. Saya sekarang ni menghadapi masalah di mana stol saya kecil. Order dah banyak masuk ni. Saya terpaksa tutup. Saya tak boleh nak buat order yang banyak dalam masa yang singkat. Kami menghasilkan produk kraft tangan serta perabot tempahan khas yang benar-benar menepati cita rasa pelanggan. Hal ini diperbuat daripada 100% kayu asli. Kami telah memasarkan lebih 3,000 unit. Cokokins adalah syarikat pembekalan dan pembuatan biskut, iaitu chocolate chip, dark cookies, red velvet, pistachio dan black cookies. Mantapkan branding, kuatkan kehadiran di lapangan dan bina strategi pelanggan setia. Jika minggu lepas, juara berjaya memperolehi markah sebanyak 81%. Dan sekiranya peserta pada malam ini berjaya mendapat sama markah ataupun lebih tinggi, berkemungkinan layak ke peringkat akhir. Soalnya, apakah markah mereka? Tapi sebelum itu, suka saya bagi tahu pada para peserta, menang kalah adab pertandingan, yang penting anda berjaya ke tahap ini. Itu satu kebanggaan. Kita dengarkan dulu apa pesanan take away daripada juri kita. Tuan Talmidi, silakan. Okey, kepada para peserta semua, ini adalah perjuangan. Okey, so kita lahir daripada bawah. Okey, sebab tu anda semua masuk ke program Bangkit untuk anda naik semula daripada keadaan kosong sehingga anda berjaya. Tak kisah berapa banyak anda usaha pun sebenarnya. Okey, tapi kejayaan pasti menunjuk di depan sekiranya anda berusaha dan bersungguh-sungguh. Okey, terima kasih Tuan Bidi. Ajak, silakan.
Baik, kepada semua peserta, saya minta maaf kalau sesiapa ada mungkin terasa hati kalau anda mungkin tak menjadi juara mingguan pada minggu ini. Tapi kita kena ingat mindset kita sebagai seorang peniaga, kena berani. Program yang awak masuk ni pun namanya Projek Bangkit. Jadi bukan kita kira berapa kali kita nak bangun, kita kira berapa kali kita nak bangkit. Baik, semoga berjaya semua insyaAllah. Fall down 7 times, get up 8. Datuk Rosham, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minggu ni lebih baik daripada minggu lepas. Ketiga-tiga peserta dapat mempersembahkan produk mereka, presentation pitching mereka sangat baik. Dan sebenarnya saya tak tahu, saya ada beberapa markah, mereka juga ada markah. Dicampur-campur, saya pun tak tahu siapa yang akan jadi juara malam ni. Kita ada juru audit kita. Tapi saya dapat rasakan markah tidak jauh berbeza. So siapa yang kalah hari ni jangan risau, sebab markah yang tertinggi akan dibawa ke final. Tidak semestinya anda gugur hari ini, anda tidak sampai ke final, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Dan seperti mana saya sebut di awal rancangan tadi, dalam hadis, berniaga bukan sekadar kita cari yang halal, tapi kita bantu orang lain. Saya tahu Ajak akan tak suka saya sebut ni, tapi Ajak menunjukkan contoh di mana keuntungan dia, bisnes dia, dia bantu Abang Abius untuk kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Siapakah yang akan bawa pulang wang tunai RM 5,000? Adakah Syikin? Adakah Khairuddin? Adakah Asib? Saya bacakan markah. Tuan Khairuddin, anda berjaya mendapat 71%. Agak tinggi sebenarnya. Tapi jangan cepat senyum. Kita tengok pesertanya seterusnya. Tuan Asib bin Ismail Ghani, 67%, hanya beza 4 markah sahaja. Sekiranya Puan Syikin mendapat rendah daripada Tuan Asib, bermakna Tuan Khairuddin juara untuk minggu ini, membawa pulang RM5,000. Puan Nur Ashikin binti Muhammad Ramli, anda mendapat 81%, bermakna anda adalah juara mingguan, membawa pulang RM RM5,000 untuk minggu ini. Tahniah Puan Syikin. Ini dia. Tahniah diucapkan. Semoga berjaya ke final. Pada tuan berdua, jangan berputus asa. Ini hanyalah permulaan. Dan terima kasih kepada juri-juri di atas komen pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Siapakah juara mingguan dan siapakah akan layak ke final pada minggu yang ke-8. Jumpa lagi di dalam Projek Bangkit. Bangkitkan potensi, cetuskan legasi. Saya jumpa lagi. Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh bangun, itu apa